Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua, sihat? Terima kasih kerana klik video kecil itu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey. Siapa yang sudah tengok episod 17 sampai 20, dia bukan syurga. Okey, akhirnya semua sudah terjawab ya. Tajul masuk ke dalam. Sebenarnya awal-awal dia masuk ke dalam tu sebab si Nuha yang bagi masuk dia. Maksudnya dia pancing dia untuk pergi ke rumah dia. Konon-kononnya dia nak bertemu dengan si Tajul. Lepas tu dia nak macam masing-masing nak berjumpa sebab masing-masing rindu konon. Padahal si Nuha buat macam tu sebab dia nak perangkap si Tajul supaya polis boleh tangkap dia. Dia kan lari ke sana ke sini, so polis tak boleh tangkap dia. So dia ditangkap di rumah tu. Dan kemudian dia lepas balik. Lepas balik sebab apa, dibuat kejamin lah. Jadi lepas balik, si Nuha pula buat memohon supaya dia dilindungi. So dia dapatlah perlindungan daripada mahkamah. Tapi si Tajul pergi ke rumah si Nuha. Dia rasa macam nak menculik si Nuha dengan dia ugut pisau dengan 3 abang dia dilawan. Tajul. Tiga abang dia dilawan, lepas tu dia ambil si Nuha. Datanglah si Arham. Arham lah yang belas saja sampai tak boleh nak bergerak dah. Dah masuk ke dalam. Okey, dia dah masuk ke dalam, semua dah clear. Si Nuha pun dah dapat dah bercerai dengan cerai fasal. Dan macam itulah. Macam tu, kemudian 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian episod 20 lah. 5 tahun kemudian, di mana Nuha sekarang dia jadi bos kepada penjual bunga atau kedai bunga. Lepas tu rumah yang pernah dia tempati tinggal dengan si Tajul tu dia jadikan semacam rumah untuk orang-orang yang teraniaya. Contoh macam dalam episod 20 semalam ada satu perempuan yang dia nampak di tanking, di hadapan di tanking di mall. Lepas tu si Nuha tarik dia, lepas tu tengok badan dia lebam-lebam, bawalah balik ke rumah yang pernah dia tinggal dengan si Tajul tu. Dia dah jadi macam pelindung pada para wanita-wanita yang teraniaya lah macam tu. Bila si Nuha nampak tangan dia lebam-lebam perempuan tu, bawa balik. Dia cakap tak boleh balik ke lelaki tu nanti. Dengan awak sekali hilang nyawa, dengan anak dan perempuan sekali hilang nyawa sebab dia tengah mengandung. So macam dia trauma dengan apa yang pernah dia lalui dulu. Episod semalam tu biasa-biasa je. Dan si Arham muncul juga, si Arham lepas 5 tahun yang kemudian lah konon. Lepas 5 tahun dia bertemu semula dengan si Anga dan dia tanyalah pasal si Nuha, macam mana si Nuha, macam mana family semua. Si Arham selalu pergi kedai si Nuha, dipandang dari jauh, tapi dari jauh je lah. Dia nak tahu sebenarnya keadaan si Nuha macam mana, adakah dia sudah hilang daripada trauma, walaupun dengan family dia kata sebenarnya dia sudah okey. Tapi sebenarnya dia tak okey lagi. Bila dia pergi, dia bawa perempuan yang dia selamatkan daripada lelaki yang baran tu, dia nak buka bilik diorang hari tu, bilik si Nuha dengan si Tajul dulu, bilik si Tajul dengan si Nuha dulu. Dia nak buka, si Nuha marah. Maksudnya dia belum sepenuhnya lupakan trauma dia sebenarnya. Tapi dia beritahu dengan keluarga, dia hadap di depan keluarga, dia macam okey dah. Tapi si Arham bila dari jauh kali-kali nampak, dia macam dapat rasa yang si Nuha tu masih trauma. So, episod nanti barulah rasa macam si Arham ni suka dengan si Nuha lah. Saya tak tahulah dari dulu dia suka ke atau macam mana, sebab awal-awal si Tajul bawa si Nuha pergi rumah mak bapak diorang, mak dia dengan Anga dia kata, awak suka si Nuha ya? Tadi saya nampak pandang si Nuha lain semacam je. Sebab ada yang kata nanti dia nak bercinta dengan abang si Arham nanti. Si Nuha nanti dengan si Arham. Dan si Tajul sebenarnya dalam penjara tu, mungkin dia akan memperbaiki diri. Dia menghadiri, yalah kalau dalam penjara kan diorang kadang-kadang ada kelas-kelas untuk dengar-dengar ceramah-ceramah. Mungkin si Tajul nanti akan berubah atau macam mana. Tapi bila dia sudah keluar nanti, si Arham dengan si Nuha, itu macam mana nanti? Jika si Arham dengan si Nuha, lepas tu keluar si Tajul, dan dia betul-betul sudah berubah, contohlah, apa yang akan terjadi? Kenapa harus si Arham
Dia memang walaupun si Arham tu baik, tapi latar belakang dia sama je, mak sama, ayah sama, kakak dia sama, yang semua perangai toksik, yang si Tajul lagi ada. Macam mana si Nuha nak hadap benda ni? Stres aku dengar cerita ni. Akhirnya si Nuha terlepas dari si Tajul, dan si Tajul pun sudah masuk ke dalam. So tinggal si Nuha untuk memulihkan dia punya hati macam mana. Dan tiba-tiba si Arham pula muncul macam dia nak ambil tahu lagi pasal si Nuha, walaupun sebenarnya dia orang sudah bercerai, dah tak ada apa-apa hubungan, tapi dia masih ambil tahu pasal si Nuha. Dan adakah sebenarnya memang dia daripada dulu lagi suka si Nuha atau macam mana? So nantikan minggu hadapan lagi kita akan tengok lagi apa yang terjadi. Okay, so untuk episod ni, episod minggu ni sampai tu situ je lah. Okay, so itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.